Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa bil khusus ila ruhil imam hujjatil islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi wa ila ruhi Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari Al-Nadwi Al-Maliki wa ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa qarabatina wa jiranina wa zawil huquqi alayna anna Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alayna min barakatihim wa ulumihim wa nafahatihim ala hadhihi an-niyyah وبكل نية صالحة وإلى حضرة النبي وآل النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Apa kabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah. Di petang hari ini mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan afiat. Kalaupun ada yang sakit di kalangan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan untuknya dan Allah afiatkan dia serta Allah afiatkan kita semua di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di petang hari ini, ibu-ibu, ayah-ayah semua dapat kembali kita berjumpa dalam program kita, iaitulah program TIK, Ta'lim Isnin Khamis. Puasa juga, ta'lim jangan lupa. Seperti mana pada hari Isnin dan hari Khamis kita ada puasa sunat Isnin Khamis, jangan lupa juga tuan-puan, setiap hari Isnin dan hari Khamis kita ada program Ta'lim Isnin Khamis. Ta'lim tu kelas tuan-puan. Ni kelas yang dibuat pada hari Isnin dan Khamis supaya kita senang nak ingat. Ni. Dan dalam program ini kita baca kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang di dalam kitab ini membahas tentang panduan amalan harian kita. Daripada kita bangun tidur sampai kita nak tidur lagi. Daripada kita bangun tidur tuan-puan sampai kita nak tidur lagi. Step by step Imam Al-Ghazali terang kepada kita apa yang kita perlu buat, macam mana adab-adab kita, macam mana bacaan ataupun doa-doanya. Dah diterangkan dah. Dan kita sekarang ini, pertemuan kita di petang hari ini adalah
episod yang ke-70. Artinya ni kelas kali yang ke-70 tuan-puan. Artinya dah banyak dah kita bahas daripada bangun tidur ni sampai nak tidur lagi. Dan sekarang di petang hari ini kita akan membahas tentang apa yang sepatutnya kita buat selepas maghrib sehinggakan kita tidur. Tuan-puan, selepas maghrib sehinggakan lepas isyak. Itu dah dekat-dekat masa kita nak tidur. Nanti adab-adab tidur ada dibahas secara khas. Ini daripada lepas maghrib sampai kita lepas isyak dah dekat-dekat nak tidur. Adapun adab-adab sebelum tidur nanti kita akan bahas pada episod yang akan datang lah. Yang ni dah dekat-dekat nak tidur dah ni tuan-puan. Artinya apa? Daripada lepas maghrib sampai lepas isyak sebelum kita tidur. Apa yang kita kena buat di waktu ini? Ni. Ini kitab Bidayatul Hidayah ni adalah kitab amalan harian kita tuan-puan. Sekali kita belajar, hari ini kita belajar, hari ini kita dah boleh rubah kebiasaan kita. Apa-apa kebiasaan lepas maghrib selalu buat apa? Selalu ustaz, pakcik ni sambil merokok depan TV tengok cerita. Bukan itu yang sepatutnya kita buat selepas maghrib tuan-puan. Ataupun selepas maghrib, ajak anak, ajak isteri ataupun ajak suami pergi makan. Pergi kedai tom yam lepas maghrib. Bukan sepatutnya kita buat benda tu lepas maghrib tuan-puan. Bukan artinya haram ke ustaz benda tu. Bukan dah sampai kepada derajat haram tu tuan-puan. Tetapi rugi kita. Dia sampai kepada derajat rugi. Menyesal di akhirat nanti. Ya, walaupun tak ada ulama kata makan lepas maghrib tu haram, pergi kedai tom yam lepas maghrib tu haram, tak ada kan. Tetapi nanti di akhirat kita akan rasa rugi. Di akhirat kita akan rasa menyesal. Kenapa? Sebab waktu antara maghrib dengan isya ini adalah waktu yang istimewa. Jadi lepas ni kalau boleh elakkanlah. Kalau nak pergi kedai makan tu, kalau nak pergi makan juga lepas isyak ataupun lepas asar, setengah jam sebelum maghrib tu dah kena balik dah. Itu sepatutnya lah macam tu tuan-puan. Ni tinggal kita je lagi. Kita dah belajar dah. Imam Ghazali dah ajar dah dalam kitab Bidayatul Hidayah ni. Saya dah tolong baca dah. Kita lagi sama ada kita nak amal dalam hidup kita ataupun kita tak nak amal. Apa tujuan kitab Bidayatul Hidayah ini dikarang ustaz? Untuk apa? Apa manfaat untuk kita bila kita belajar dan faham kita ni? Manfaatnya ialah tuan-puan, senang nak cakap, supaya macam mana satu hari 24 jam yang kita ada dalam hidup kita ni, sehari ada 24 jam, 24 jam tu bernilai ibadah. Ingat ya tuan-puan, saya cakap bernilai ibadah. Bukan 24 jam kita buat ibadah, kita tak mampu. Ni selalu saya ulang. Kita tak mampu sebab kita manusia, kita bukan malaikat. Malaikat dia tak perlu makan, tak perlu minum, tak perlu rehat, tak perlu tidur, tak perlu pergi tandas. Semua tu malaikat tak perlu. Jadi dia boleh apa? Full time untuk buat ibadah pada Allah. Ya. Kita manusia ada nafsu tuan-puan. Kita ada keperluan tuan-puan. Kita perlu makan. Tak boleh dah nak buat ibadah. Kan? Kita perlu minum, kita perlu mandi, kita perlu pergi tandas, buang air kecil, buang air besar. Semua ni bukan ibadah ni. Tetapi Imam Ghazali ajar kepada kita macam mana dia supaya bernilai ibadah. Makan juga macam orang lain. Tetapi macam mana makan kita ini ketika kita makan dinilai dan dikira sebagai ibadah. Tu. Kan tidur juga macam orang lain. Tetapi macam mana supaya tidur kita memang tidur juga. 4 jam, 5 jam tidur. Ya memang tidur macam orang lain tidur. Tetapi macam mana tidur kita boleh dinilai dan dikira sebagai ibadah. Kitab Bidayatul Hidayah ni lah. Kitabnya bila ibu-ibu ayah-ayah nak cari. Supaya apa? 24 jam dinilai waktu kita tadi sebagai ibadah. Bukan 24 jam melakukan ibadah tak. Tetapi nilai waktu kita tadi selama 24 jam kita dinilai sebagai orang yang buat ibadah. Artinya apa? Pahala tak putus-putus. Asalkan kita betul-betul ikut apa yang diarahkan oleh
Al-Imam Al-Ghazali. Apa yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Jadi isinya sangat-sangat penting, tuan-puan. Sebab tu saya teringin kalau boleh semua orang Islam belajar kitab ni. Semua orang Islam faham kitab ni. Semua orang Islam amal kitab ni dalam hidup. Baru nanti di akhirat tak ada dah rasa menyesal, tuan-puan. Kenapa? Full 24 jam dinilai hidup kita ni dalam keadaan beribadah. 24 jam nak buat ibadah non-stop tak boleh. Tapi macam mana walaupun kita tak buat ibadah tetapi tetap dikira sebagai ibadah. Ni ikut apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Dan pada episod yang ke-70 ini kita nak bahas ni di penghujung lah, tuan-puan. Apa yang sepatutnya kita buat selepas solat maghrib pula sampailah selepas solat isyak. Apa yang kita perlu buat, insya-Allah pada petang hari ini kita akan bahas. Tetapi sebelum kita masuk kepada bahasan kita, dah dengar, dah khusyuk dah ibu-ibu, ayah-ayah dengar ni. Jangan ada seorang pun yang lupa daripada mendapatkan pahala dakwah. Jangan ada yang terlepas daripada mendapatkan pahala dakwah dengan dua cara, ibu-ibu, ayah-ayah semua. Yang pertama, boleh kongsikan live ini dekat grup FB, WhatsApp ataupun Telegram. Yang kedua, boleh tag nama, rakan, kawan, sahabat, jiran, tetangga di ruangan komen dengan niat yang sama, iaitulah nak mengajak seramai-ramainya orang kepada kebaikan. Ni jangan lupa, tuan-puan. Kita jadikan sama-sama handphone kita, media sosial yang kita ada sebagai ladang pahala untuk kita, insya-Allah. Jadi boleh kongsikan dulu sekarang. Dan kalau boleh, ibu-ibu, ayah-ayah semua, tolong saya untuk dapatkan paling kurang 3,000 kali perkongsian pada petang hari ini. InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Untuk apa, Ustaz? Perkongsian dakwah kita. Mudah-mudahan jadi saham pahala untuk kita semua, insyaAllah. Baik. Dan jangan lupa juga tekan button like dan button love dekat bawah tu, tuan-puan. Button warna biru, warna pink tu tekan. Sebagai tanda sokongan kepada program-program yang baik yang dibuat di media sosial. Tekan bukan sebarang tekan, tapi tekanlah dengan perasaan dalam hati. Kena ada rasa, ya Allah, saya suka kebaikan, saya sokong kebaikan. Mohon padamu, ya Allah, istiqamahkan saya dalam kebaikan. Supaya petang ni hati kita pun boleh buat pahala juga. Hati kita boleh buat pahala apa? Ketika dia suka kepada kebaikan. Hati ini akan dikira sebagai ibadah apabila kita mencintai kerana Allah. Menyintai sesuatu kebaikan tu kerana Allah, maka dinilai hati tadi setengah buat ibadah. Allahu Akbar. Jadi lidah kita, telinga kita, mungkin hati kita pun sama, buat ibadah sama, insya-Allah di petang hari ini. Baik ibu-ibu, ayah-ayah, bacaan kitab kita telah pun sampai kepada muka surat 64. Tapi kita ulang sikit lah, tuan-puan, untuk bahasannya ni. Setelah itu, bawah ni bawah ni bagi mereka yang ada kitab, bawah ni, bahagian bawah ni, kita ulang sikit supaya senang faham. Setelah mendengar azan maghrib, tuan-puan, ni setelah mendengar azan maghrib, apa yang kita kena buat? Ini kita ulang sikit muka surat 64. Bagi mereka yang ada kitab, silakan buka kitabnya. Bagi yang tak ada kitab dan teringin nak beli kitab, dekat ruangan komen admin ada pinkan link WhatsApp dekat situ. Boleh tekan link WhatsApp tu, tuan-puan, untuk pembelian kitab, insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid daraini. Amin. Setelah itu kerjakanlah sembahyang fardu maghrib. Ni ceritanya lepas dengar azan maghrib. Buatlah solat fardu maghrib. Nah Ustaz, tak ada solat sunat qabliyah ke? Ini dah terang dah minggu lepas. Ada sebetulnya. Kalau nak buat, masa memungkinkan, buatlah. Tetapi qabliyah maghrib ini bukan termasuk di antara solat sunat rawatib yang muakkadah, yang ditekankan. Ni. Dia tak termasuk, tuan-puan. Oleh sebab tu sebahagian masjid ataupun surau, kadang kita akan jumpa lepas azan je, diorang terus qamat. Jangan salahkan. Kalau kita jenis surau atau masjid tadi, lepas azan maghrib ada bagi masa 10 minit baru qamat, solatlah.
qabliyah maghrib? Boleh, tak ada masalah. Tetapi solat sunat qabliyah maghrib ni, dia tak sama macam qabliyah subuh. Dia punya peringkat kesunatan itu. Sunatnya sunat biasa sahaja. Tetapi kalau qabliyah subuh tu sunnah muakkadah. Sebelum maghrib, sunnah biasa saja. Boleh tak buat? Boleh, tak ada masalah. Tapi Imam Ghazali sini kata, lepas habis azan, terus buatlah solat fardu maghrib. Nak buat solat sunat qabliyah dulu boleh? Boleh kalau ada masa. Kalau ada masa buat. Baik, seterusnya. Dan setelah sembahyang maghrib, habis dah solat maghrib, kerjakanlah 2 rakaat ba'diyah maghrib. Ba'diyah 2 rakaat ba'diyah maghrib, ini adalah sunnah muakkadah. 2 rakaat setelah maghrib. Ba'diyah maghrib buat, kata Imam Ghazali, sebelum engkau berkata-kata. Buat 2 rakaat ba'diyah maghrib. Apa kelebihan 2 rakaat ba'diyah maghrib ni, Ustaz? Mungkin ada yang bertanya. Ni ada, kita dah pernah sampaikan tuan-puan dalam program IMSS 101 nasihat Habib Abdullah Al-Haddad. Di situ pernah dah diterangkan, pernah dah dijelaskan tentang kelebihan solat sunat ba'diyah maghrib 2 rakaat ni. Tak apa, petang ni saya ulang balik, takut ramai yang dah lupa. Apa kata Nabi SAW dalam kitab Risalatul Mu'awanah? Disebutkan sebuah hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi? Man salla bainal isha'aini rak'ataini banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang salat antara maghrib dengan isya, rak'ataini sebanyak 2 rakaat. Artinya apa? Maksudnya ba'diyah maghrib lah ni. Lepas solat maghrib, solat lagi 2 rakaat, iaitu ba'diyah maghrib. Siapa yang solat 2 rakaat, kata Nabi, selepas solat maghrib, sebelum masuk solat isyak. Kalau masuk solat isyak tu dah, antara maghrib dengan isyak lah, solat 2 rakaat. Maka kata Nabi SAW, banallahu lahu, nescaya Allah akan bina untuknya baitan fil jannah, satu mahligai dalam syurga. Satu rumah, bukan rumah kalau dalam syurga ni, satu istana dalam syurga. Subhanallah. Kat dunia ni kadang kita dah umur 50-60 tahun pun rumah sendiri tak ada lagi. Kan? Rumah sendiri tak ada lagi. Ya Ustaz, mahal Ustaz rumah sekarang Ustaz. Nak cari 300,000 tu pun tak dapat Ustaz. Jangankan ibu-ibu, ayah-ayah, saya pun tak ada rumah sendiri lagi, perempuan. Kan? Tak ada rumah sendiri lagi. Rumah milik sendiri tu tak ada lagi. Kan? Menyewa, tumpang duduk. Macam tu lah. Nak beli rumah kat dunia ni, oh, dia punya mahal. Masya Allah. Kan? Bahkan ada yang sampai umur 60-70 tahun tak ada rumah lagi, menyewa je. Masalah? Tak ada masalah yang tu, tuan-puan. Sebab kita duduk kat atas dunia ni bukan lama pun. Kan? Ni bukan lama pun. Tetapi ni yang kita risau nanti kalau di akhirat kita tak ada rumah. Na'udzubillah, kalau rumah pula tertiba dalam neraka. Mana ada rumah dalam neraka? Masuk dalam neraka, maksudnya tak ada rumah lah tu. Kan, dalam syurga. Yang tu yang kita kena risau. Ni. Jadi macam mana kita nak booking siap-siap rumah dalam syurga? Kita nak tempah siap-siap rumah dalam syurga macam mana? Caranya ialah di antaranya, bukan ini saja. Di antaranya ialah solat sunat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Siapa yang solat 2 rakaat lepas maghrib, maksudnya antara maghrib dengan isyak ni, maka Allah akan bina untuknya satu istana dalam syurga, kata Nabi. Kita ni bila kata syurga kan, dalam syurga, satu rumah dalam syurga, satu mahligai dalam syurga, macam biasa je dengar. Patut kita terkejut-kejut, tuan-puan. Hebat kan. Cuba bayangkan kalau sekarang ni ada tiba-tiba masuk mesej dekat ibu-ibu, ayah-ayah kan. Contoh yang duduk dekat Selangor ni kan. Sultan Selangor contohnya mesej. Apa tak adalah Sultan Selangor mesej. Anak buah dia, orang bawahan dia, staff dia mesej. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi, kan. Ustaz, saya ni kan, saya ni bawahan Sultan ni.
Sultan kata Sultan nak beri rumah, nak bagi rumah untuk ustaz tu dekat perumahan orang-orang kaya tu, satu rumah banglo. Agak-agak saya terkejut ke tak terkejut tuan? Seronok ke tak seronok? Seronok kan. Tapi tapi ada syarat dia ustaz. Kan ustaz kena buat solat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Agak-agak lepas tu saya tinggal ke tak solat ba'diyah maghrib ni tuan? Rasanya saya tak tinggal. Solat ba'diyah maghrib apa? Dapat apa? Bakal dapat hadiah daripada Sultan Selangor. Satu rumah mewah, satu banglo mewah di tempat elit, di tempat yang orang memang tempat mahal lah tempat tu kan. Oh, kita rasa seronok dan kita akan berusaha nak jaga solat ni. Yang Nabi kata ni tuan-puan, ni bukan utusan Sultan Selangor yang kata. Yang kata ni dekat kita adalah utusan Allah. Siapa dia? Nabi Muhammad Rasulullah yang kata dekat kita ni. Siapa solat antara maghrib dengan isyak 2 rakaat, Allah bina untuknya satu mahligai dalam syurga, kata Nabi. Yang kata ni siapa? Bukan utusan Sultan Selangor. Yang ni adalah, yang kata ni adalah utusan Allah yang sadiqul wa'dil amin, yang dia memang tak akan tipu, Nabi Muhammad. Dan yang memberi janji tadi bukan Sultan Selangor. Yang memberi janji tadi adalah raja kepada segala raja, yang kekayaannya tidak akan pernah sirna, kekayaannya tidak akan pernah hilang. Itulah Allah Rabbul Alamin, Allah Tuhan semesta alam, yang berjanji siapa yang solat sunat antara maghrib dengan isyak 2 rakaat je, Allah bagi hadiah satu mahligai dalam syurga. Allahu Akbar. Pemurahnya Allah disampaikan melalui lisannya Rasulullah. Tuan-tuan, ini tawaran yang luar biasa daripada Allah. Sebab tu Imam Ghazali kata lepas maghrib solat sunat 2 rakaat. Ni baik, itu kelebihannya kan. Jadi harap-harap lepas ni siapa-siapa pun yang dengar taklim ni, semangatlah kita nak buat solat sunat ba'diyah maghrib. Jangan tinggal. Ni jangan tinggal tuan-puan. Besar kelebihan solat sunat ba'diyah maghrib 2 rakaat antara maghrib dengan isyak ni. Baik, seterusnya. Kemudian apa kata Imam Ghazali? Dan jikalau engkau tambahkan setelah 2 rakaat itu 4 rakaat yang lain, maka itu satu perbuatan sunat, yakni itu solat sunat awwabin. Lepas habis ba'diyah maghrib 2 rakaat, tambah lagi 4 rakaat, kata Imam Ghazali. Yang tu bagus. Kalau ada masa lagi, yang tu bagus. Paling kurang kalau ada lepas maghrib, kuliah maghrib, 2 rakaat jangan tinggal ba'diyah maghrib. Jangan tinggal, kelebihannya besar. Kalau ada kuliah maghrib, kalau tak ada kuliah maghrib, time tu ustaznya tak jadi datang. Ustaznya sakit perut contohnya, batal kuliah maghrib. Kesempatan ni, masa untuk saya buat 4 rakaat tambah. Ini bagi mereka lelaki yang solat berjamaah dekat surau, dekat masjid macam saya lah tuan-puan. Kalau ibu-ibu ayah-ayah kat rumah, lagi senang nak buat. Lagi senang nak buat. Buat 4 rakaat ni. 2 kali salam lah tuan-puan. Lepas, artinya 6 rakaat. Ada kelebihan ke ustaz buat 6 rakaat lepas maghrib ni? Kan tadi siapa buat 2 rakaat, 2 rakaat saja dah Allah akan bina untuknya satu mahligai dalam syurga. Kemudian Nabi dalam hadis yang lain, bila kata Imam Ghazali, bila 2 rakaat dah buat, tambah lagi kalau boleh 4 rakaat, bagus sangat tu. Kenapa pula Imam Ghazali suruh tambah 4 rakaat? Sebab apa? Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi, Man salla ba'dal maghribi 6 raka'atin. Barang siapa yang salat selepas maghrib 6 rakaat. La yatakallamu fima bainahunna. Dia tak sembang lah. Antara keduanya tu, dia tak bercakap apa, dia tak sembang apa. Artinya dia tak sembang dengan kawan dia. Lepas habis solat maghrib, dia baca wirid semua tu. Dia solat sunat ba'diyah maghrib. Dia sambung lagi 4 rakaat. 2 kali salam lah. 4 rakaat. 2 rakaat. Dia sambung lagi. Habis 6 rakaat tadi. Maka kata Nabi SAW, Udilna lahu bi'ibadatis 12 sanatan. Maka pahala solat sunat 6 rakaat. 2 rakaat solat sunat ba'diyah maghrib. Tambah lagi 4 rakaat solat sunat biasa, solat sunat mutlak. Maka
kata Nabi SAW, pahalanya seperti orang berbuat ibadah selama 12 tahun. Tuan-puan, sekali buat macam tu lepas maghrib, kan, 6 rakaat ni, tolak 2 rakaat ba'diyah maghrib, tambah lagi 4 rakaat, pahalanya sama seperti orang berbuat ibadah selama 12 tahun. Itu sekali buat lepas maghrib ni yang akan datang sekejap lagi ni. Buat macam tu, sama pahala ibadah tu. Malaikat tulis macam orang buat ibadah selama 12 tahun. Dia punya besar pahala tu, tuan-puan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kadang umur kita yang buat ni pun tak sampai 12 tahun lagi dah meninggal dunia dah. Tapi pahalanya ni tu, bayangkan, baru 1 hari. Kalau dia buat 10 hari macam tu, artinya macam orang dah berumur 120 tahun dia punya ibadah. Bayangkan, kan, itu baru 10 hari. Kalau sebulan, subhanallah. Kalau sebulan seperti orang umurnya dah 360 tahun. Kalau setahun dia buat macam tu, dia duduk, umur dia 60 tahun, dia dah meninggal dunia. Tapi pahala catatan amalan dia macam orang hidup beribu tahun, tuan. Kenapa? Apa amalan makcik ni? Apa amalan pakcik ni? Oh, ternyata pakcik ni, makcik ni, dia tak tinggal solat sunat lepas maghrib sebanyak 6 rakaat. Oh, patutlah pun besar pahala dia. Ni, tuan, besar pahalanya. Oleh sebab itu, ada seorang ulama dahulu pernah bertanya kepada gurunya. Ulama ni ada guru juga, kan? Ni dah ulama dah ni. Imam Ahmad bin Abil Huwara. Imam siapa namanya? Ahmad bin Abil Huwara. Okey. Beliau ni tanya dekat tok guru dia. Nama tok guru dia Abu Sulaiman Ad-Darani, kan? Abu Sulaiman. Imam Ahmad bin Abil Huwara ini bertanya kepada tok gurunya, Imam Abu Sulaiman. Imam Ahmad ni bertanya, bukan Imam Ahmad bin Hanbal, tuan-tuan. Imam Ahmad bin Abil Huwara ni bertanya kepada gurunya, Imam Abu Sulaiman. Wahai tuan guru, kata Imam Ahmad, saya nak tanya satu soalan. Apa dia soalannya? Imam Ahmad bin Abil Huwara kata, saya ni tok guru, saya nak tanya mana lagi afdal lah. Dua-dua ni kita tahulah, elok lah, baik. Puasa sunat. Contoh ni puasa Isnin. Puasa Isnin. Mana lagi afdal? Puasa Isnin dengan menghidupkan antara maghrib dengan isya dengan ibadah. Itulah tadi. Dia isi maghrib dengan isya ni dengan ibadah. Solat sunat tadi, contohnya solat sunat 6 rakaat tadi. Mana lagi afdal? Kata tuan guru dia, buatlah dua-dua. Kan macam tu. Kalau boleh buat dua-dua, buat dua-dua. Dua-dua hebat. Pahala puasa besar. Pahala mengisi masa antara maghrib dengan isyak pun besar. Mengisi dengan ibadah ni, itu pun besar. Kan pahalanya. Kata Imam Ahmad bin Abil Huwara, dia macam ni. Dia explain dekat guru dia. Dia macam ni, tuan guru. Kalau saya puasa siang ni, lepas maghrib tu saya tak boleh nak isi dengan ibadah lah. Saya sibuk makan buka puasa. Lepas solat maghrib terus pergi makan. Tak ada dah buat solat sunat ke, dengar kuliah ke, memang tak lah. Macam tu. Tapi kalau saya tak puasa, bolehlah saya buat semua tu. Maka mana lagi? Oh, susah soalan ni, kan? Macam mana? Mana lagi afdal? Kalau saya puasa, saya tak boleh menghidupkan waktu antara maghrib dengan isyak dengan ibadah. Kalau saya tak puasa siang ni, saya bolehlah menghidupkan waktu antara maghrib dengan isya dengan ibadah. Maka apa kata guru beliau, Imam Abu Sulaiman? Kata beliau, kalau macam tu, siang tak payah puasa. Siang hang tak payah puasa. Hidupkan waktu antara maghrib dengan isya ni dengan ibadah. Pahalanya luar biasa. Macam mana tak luar biasa, tuan-tuan? Kita buat solat sunat sahaja, 2 rakaat ba'diyah maghrib, tambah lagi 4 rakaat, dah seperti orang beribadah selama 12 tahun lamanya. Baru sekali. Kalau 10 kali buat macam tu, dah umur macam 120 tahun orang buat ibadah, kan? Padahal umur meninggal dunia tak sampai 50 tahun contohnya. Ataupun umur 60 tahun dah meninggal dunia. Tapi catatan amalan
dia punya banyak, dia punya pahala macam orang dah berumur ratus-ratus tahun, tuan-tuan. Ini apa rahasianya? Oh, dia menghidupkan waktu antara maghrib dengan isya dengan melakukan solat sunat sebanyak 6 rakaat. Bukan saya cakap, tapi Nabi SAW yang bersabda demikian. Jadi luar biasa ni, tuan-puan. Baik, seterusnya. Dan jikalau engkau kuasa beriktikaf di dalam masjid antara maghrib dan isya, maka itu terlebih baik. Kalau boleh dah habis 6 rakaat ni ustaz, balik rumah. Jangan balik rumah, duduklah, tunggu waktu isya pula. Siapa yang tunggu waktu isya pun, tuan-puan, dia duduk je dekat masjid. Kenapa duduk kat masjid ni? Nak tunggu solat isya berjamaah nanti. Itu selagi dia duduk sampai solat isya tadi dikira sebagai ibadah tu. Dan bukan setakat tu je, malaikat memohonkan ampunan untuk dia. Ni, siapa yang duduk di dalam masjid dengan niat nak menunggu ibadah, dia tak bercakap-cakap dengan sembang-sembang pasal dunia, dia tak batal wudu lagi, maka selama itu dia dinilai sebagai orang yang beribadah, dan selama itu malaikat mendoakan Allahumma ghfir lahu warhamhu, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Tak putus-putus malaikat doa untuk dia, semua. Ini luar biasanya. Jadi kata Imam Ghazali, lepas habis solat sunat tu, kalau boleh iktikaf dekat masjid. Kalau ada kuliah, dengar kuliah. Dengar kuliah sambil niat iktikaf kalau kita dalam masjid tadilah, antara maghrib dengan isya. Maka itu terlebih baik, dan hendaklah engkau penuhkan waktu itu dengan sembahyang dan doa. Kalau tak ada kuliah maghrib, tak ada apa, banyakkan sembahyang, doa ke, baca Quran ke, yang lain-lain lagi. Jangan sia-siakan waktu yang penuh berkat ini, iaitulah waktu antara maghrib dengan isya. Baik, seterusnya, tuan-puan. Maka itu terlebih afdal dan sangat banyak kelebihannya macam saya sebutkan tadi. Dan waktu antara maghrib dan isya, inilah yang dikatakan nasyiatul lail, yakni permulaan malam. Kerana pada waktu itu permulaan kembangnya malam. Dan nasyiatul laili yang disebutkan kelebihannya dalam Al-Quran itu ialah mengisi waktu permulaan malam dengan sembahyang. Mana ayat yang menyatakan tu? Inna nasyiatal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila. Surah Al-Muzammil ayat 6. Waktu ni, kenapa hebat? Kenapa istimewa? Karena dia disebut dalam Quran, tuan-puan. Ni, kenapa waktu sahur tu istimewa? Waktu sahur. Kerana disebut dalam Quran sebagai waktu ahli syurga beristighfar ketika mereka hidup di dunia. Istimewa waktu sahur. Kan? Kenapa sebelum maghrib, sebelum subuh, sebelum maghrib, sebelum terbenam matahari, dan selepas subuh, sebelum terbit matahari, ini istimewa karena Allah sebut dalam Quran waktu tu. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Bertasbih, berzikir, sebut nama Tuhanmu sebelum matahari terbit, lepas subuh, wa qabla ghurubiha, dan sebelum matahari terbenam, sebelum maghrib. Waktu ni istimewa. Kenapa? Karena Allah sebut dalam Al-Quran. Di antara waktu yang Allah sebut dalam Al-Quran, artinya waktu ni istimewa, hebat ni waktu ni, ialah waktu antara maghrib dengan isya. Ini salah satu pendapat ulama. Ada yang mengatakan nasyiatul lail itu tengah malam. Waktu dah sunyi malam, itu nasyiatul lail. Ada sebagian ulama mengatakan maksud nasyiatul lail itu ialah antara maghrib dengan isya. Ni. Jadi itu kata Imam Ghazali, waktu ni hebat sebab Allah sebut dalam Al-Quran. Sebab tu kita tak patut lalai time tu. Tak patut kita buat lepak-lepak makan-makan dengan kawan. Time tu tak patut. Sepatutnya tak patut. Sebelum ni tak tahu, tak apa. Lepas tahu, kalau boleh elakkanlah. Kecuali yang tak boleh tidaklah, tuan-puan. Macam bulan Ramadan ni, kan? Bulan Ramadan ni memang semua orang puasa, kan? Wajib puasa siang. Tak usah kata maghrib dengan isyak ni afdal. Itu untuk puasa sunat. Puasa wajib kita kena puasalah. Lepas maghrib kita kena makanlah. Sebab apa? Lepas solat isyak kita nak tarawih lagi. Yang tu tak apalah. Di bulan Ramadan tu kecualikanlah, kan? Tak bolehlah nak isi. Tapi kalau boleh, waktu makan tu kita skip sikit. Jangan pula habis masa untuk makan di lepas maghrib tu. Solat sunat ba'diyah paling kurang buatlah 2 rakaat.
berhentilah awal makan sikit tu. Bolehlah dengar kuliah dekat masjid, dekat surau. Sebab selalu bulan Ramadan ni orang akan buat kuliah sebelum Isyak kan tuan. Bolehlah dengar kuliah dulu. Waktu makan tu skip-sikit. Yang paling senang buat iftar ataupun buka puasa dekat masjid ataupun surau. Yang tu memang kita tak boleh nak lepak-lepak, tak boleh nak santai-santai. Kan? Lepas habis makan ni terus sia-sia, ambil wudu semua, mungkin nak pergi tandas, dengar balik kuliah. Macam tu lagi elok kalau boleh. Tu elok iktikaf di bulan Ramadan ni dekat masjid. Iktikaf dekat masjid supaya apa? Kita boleh skip masa rehat kita ni. Kalau tak memang banyak lepak lah tuan-puan. Banyak sembang santai, minum tu kan, patut 2 cawan pun cukup lah tu. Air manis satu, air kosong satu, dah cukup 2 cawan. Ni tak, dia hentam 5 cawan, 6 cawan dia minum. Kenapa? Lepak lepas maghrib. Lepas isyak kekenyangan. Ni jangan sampai pula macam tu. Baik, itu cerita lain lah tuan-puan. Bulan Ramadan tu memang kena makan lah. Kalau tak nanti tarawih pula pingsan kan. Tapi basic ni jangan tinggal. 2 rakaat lepas maghrib tu kalau boleh jangan tinggal. Kalau boleh berhenti awal lagi, boleh iktikaf sekejap dekat masjid sambil dengar kuliah sebelum solat isyak. Yang ni lagi bagus. Baik, ibu, ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, dan telah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada maksud firman Allah taala, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. Dan jadi renggang lembung mereka dari tempat tidur. Mereka bangkit berdoakan Tuhan mereka kerana takut akan seksa dan mengharap akan pahala. Surah Sajadah ayat 16. Ditanya, wahai Rasulullah, bilakah masa yang Allah sebut dalam surah As-Sajadah ayat 16 tu? Sahabat tanya dekat Nabi. Yang Allah kata orang-orang yang hebat, orang-orang yang beriman, ahli syurga di akhirat nanti, ketika di dunia ni, tatajafa junubuhum anil madaji'. Mereka tak tidur waktu itu, tak bersantai waktu itu, tak berehat di waktu itu, tetapi mereka berbuat ibadah kepada Allah dalam keadaan takut dan mengharap pada Allah. Bilakah waktu tu, hai Rasulullah? Kata sahabat. Lalu Nabi SAW menjawab. Nabi jawab, itulah sembahyang di antara maghrib dan isyak. Waktu tu yang Allah sebut dalam surah Sajadah tu, itulah waktu antara maghrib dengan isyak, kata Nabi. Yang Allah puji dalam Quran tu, yang orang buat ibadah di waktu itu Allah sebut dalam Quran. Allah puji dalam Quran. Bila? Antara maghrib dengan isyak, kata Nabi. Kerana sembahyang pada ketika itu menghilangkan dosa pekerjaan yang sia-sia di permulaan siang dan membersihkan seluruh dosa pada bahagian akhirnya. Kerana kata Nabi, di waktu bila siapa solat sunat antara maghrib dengan isyak ni, tak kisahlah berapapun jumlah rakaatnya, tapi dia isi dengan solat sunat, maka dosa-dosanya di waktu siang diampun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ni dia punya kelebihan tuan-puan. Jadi lepas ni, sebelum ni kita tak tahu, kita isilah dengan apa-apa kita suka hati kan. Bahkan yang paling teruk ada yang tengok TV lagi. Tengok sinetron Endon pula tu kan. Lepas maghrib ni, lepas ni jangan dah. Ada anak macam tu, kalau boleh jangan dah. Waktu maghrib dengan isyak ni waktu yang keramat, waktu yang sangat hebat, waktu yang sangat berkat. Tak sepatutnya kita isi dengan hal yang sia-sia. Baik. Sebab tu tuan-puan, saya ingat lagi dulu. Mak saya lah. Antara lepas maghrib ni memang diharamkan kalau tengok TV. Dekat kampung saya ada TV. Dekat sini rumah saya sendiri saya tak ada TV tuan-puan. Hari tu cerita pula di akhir. Tak apa, 1 minit. Ada orang TM Wi-Fi tu. Dia call saya lama. Saya tak boleh nak cakap. Dia cakap je. Saya pun dengar lah. Dia bagi tawaran apa tu kan? Dia kata kita ada keluarkan satu produk baru untuk TV lah kan, untuk TV. Macam kita macam Astro lah. Ni untuk, tapi daripada TM lah, Telkom Malaysia. Dia kata produk ni bayar macam ni. Saya pun tak boleh nak potong dia cakap. Dia cakap laju sangat. Lepas tu saya cakap, okey, minta maaf lah puan. Saya cakap, kami dekat rumah ni tak ada TV. Oh ya ke? Dia kata, dia dah panjang dia cakap, kesian pula. Dah cakap laju sangat. Lepas tu tak putus-putus pula tu. Saya nak potong pun tak sampai hati. Last sekali saya cakap, minta maaf lah puan, kami dekat rumah ni tak ada TV. TV tak ada, laptop banyak. Bukan tak mampu nak beli TV.
Tapi apa, kita kata TV ni kita susah sikit nak kawal lah. Saya lah tuan-puan, ibu-ibu ayah-ayah pandai nak kawal, tak apa. Saya ni susah sikit nak kawal. Lagi-lagilah anak tu dah pandai buka TV sendiri. Nanti kita tak ada kat rumah, kita pergi surau, dia buka TV lah sendiri. Jadi elakkanlah tuan-puan. Jangan sampai apa, TV pula lebih berkuasa. Kalau nak buka TV pun, bukalah zikir-zikir ke, kan? Orang baca Quran ke. Jangan tengok cerita pula antara maghrib. Bukanlah haram berdosa, tak. Saya tak kata berdosa. Saya tak kata haram. Tetapi nanti di akhirat akan jadi satu penyesalan yang luar biasa. Kenapa? Tak isi waktu yang penuh berkat ini dengan ibadah. Mudah-mudahan puan, kita boleh mengisi waktu kita antara maghrib dengan isya kita dengan ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik.